Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwana Rifia Rafiq binti Muhammad Syafi'i, S76498, dan hari ini saya akan membentangkan tentang teaching plan. Dia telah diberikan dua menti, iaitu Muhammad Al-Azim bin Sufyan, bernombor matrik S78762. Tiada masalah kesihatan dan berdaya saing dan mempunyai minat yang tinggi terhadap sailing. Berikut merupakan teaching plan bagi Muhammad Al-Azim. Jadi pada minggu pertama, kedua dan ketiga kita mulakan dengan kelas teori, dan pada minggu keempat adalah board preparation, dan tahap Al-Azim adalah sangat memuaskan kerana dia telah faham apa yang telah dipelajari ketika teori. Kemudian pada bulan November, iaitu pada week 1, 3 hari bulan 11 2025, aktivitinya adalah reaching and running teori. Tahap kepuasannya adalah dalam keadaan yang baik ketika ini, sebab ia adalah kali pertama Al-Azim turun ke air secara one-to-one session. Dan kemudian pada minggu ketiga, iaitu 17-11, kita telah mengadakan aktiviti running and close hold theory, dan tahap kepuasannya adalah memuaskan. Pada bulan Disember, kita mengadakan aktiviti sailing setiap minggu kecuali pada minggu kedua. Jadinya untuk close hold theory, Al-Azim sangat faham dan tahap kepuasannya adalah sangat memuaskan. Dan untuk aktiviti running and reaching drill, tahap kepuasan Al-Azim adalah memuaskan, dan untuk close hold drill sangat memuaskan. Bagi triangle course theory, kepuasannya adalah dalam tahap yang baik, sebab ini adalah pertama kali Al-Azim belajar untuk berlayar dalam bentuk course segitiga, triangle course. Dan kemudian pada minggu terakhir bulan Disember, close hold, running and reaching, Al-Azim telah melakukannya dengan sangat baik. Jadi saya bagi kepuasannya adalah di tahap sangat memuaskan. Dan kemudian untuk pada bulan Januari, kita telah mengadakan dua minggu aktiviti, iaitu training final assessment dan final assessment. Dan kedua-dua ini Al-Azim sangat memuaskan dan mendapat nombor 1. Okey, seterusnya untuk menti saya yang kedua, iaitu bernama Siti Umairah binti Bani Hami, S79031. Dia ada masalah kesihatan dan sangat fast learner dan mempunyai minat yang mendalam untuk kursus sailing. Jadi, bagi teaching plan untuk Umairah, pada bulan Oktober, saya dapat mengajarnya pada minggu terakhir Oktober, iaitu pada 27/10/2025, iaitu board preparation dan teori. Disebabkan Siti Umairah telah pernah pergi ke kursus coaching Langkawi, jadi board preparationnya sangat memuaskan. Dan untuk bulan November, iaitu untuk board preparation dan rigging, kepuasannya adalah di tahap yang baik. Dan untuk running and reaching drill, tahap kepuasannya adalah memuaskan kerana dia pernah masuk ke dalam air ketika di Langkawi, one-to-one session di Langkawi. Okey, seterusnya untuk bulan Disember, close hold drill Siti Umairah sangat memuaskan. Close hold drill pada minggu kedua pun sangat memuaskan. Dan triangle course theory beliau juga memuaskan, walaupun kali pertama dia berlayar triangle course. Dan pada minggu terakhir, close hold, running, reaching pun sangat memuaskan. Dan untuk pada bulan Januari, training final assessment dan final assessment Siti Umairah pun sangat memuaskan dan mendapat nombor 1 ketika mini regatta. Seterusnya, untuk performance kedua menti saya, daripada segi close hold, running, reaching dan rigging, ianya sangat memuaskan bagi saya. Dan seterusnya, bagi performance untuk triangle course, trapezoid course, recovery dan critical thinking pun saya bagi di tahap yang sangat memuaskan, kerana mereka sangat cekap ketika cuba untuk membawa seorang-seorang, dan mereka juga sangat cepat recovery ketika capsize. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga habis. Bye.